cepat. Kita nak bermain. Iaitu permainan pertama kita adalah Permainan teka kuih. Okey, jadi dengar ya peraturan dia. Permainan ini dibuka hanya untuk orang yang dewasa. dewasa sahaja. Okey, kemudian Kalau kadang-kadang kuih dia tak tahu. Kadang-kadang kalau iklan dia tahu kan coklat. Jadi kita perlukan 5 orang untuk mengambil bahagian. Kena tutup mata, lepas tu disuap. Disuap kuih. Kemudian dah habis, dah kena suap, dia kena ingat urutan dia. Yang pertama tu kuih apa, kedua tu kuih apa. Ada buka jadi nanti selepas dah dibuka matanya tu kena tulis kuih apa yang dah dirasa. Jadi dekat sini dia dua kan. Dia bukan teka kuih saja. Bukan nak tahu kuih dia kena hafal. Kita akan kasih 5 jenis kuih dan tutup mata mereka. Mereka akan rasa sedapnya. Tapi kita bukan tanya siapa yang masak. Betul Zita, betul. Kita tanya kuih apakah ini? Dia kena ingat. Lepas tu kena tulis kuih apa. Lepas tu baru kita tahu siapa kebesaran. Jadi dalam permainan ni kita hanya perlukan 5 dewasa saja. Siapa yang boleh volunteer 5? Okey. Kena tutup mata dulu. Dia ada soalan, ni kuih raya atau ini kuih? Ini adalah kuih raya. Okey, semua blindfold, mata. Siapa yang rasa yang dekat sini hebat siapa? Kanon, orang telah beri semangat Kanon, jangan pergi dalam balik fight Ya, boleh lah, ya. Okey, kita mulakan. Okey, kita mulakan dengan meja yang meja. Kuih yang pertama. Okey, sedia anda semua? Sedia? Sedia Okey. Sazul saya suap. Yang perempuan jangan risau. Kak Ain ada, Kak Siti ada. Rasa dah ingat kuih apa ni? Oh, sedap? Tak sedap. Tapi ni. Okey, ni kuih yang pertama semua. Tanda tangan. Kuih yang kedua. Tanda tangan. Abang Syazul siap dengan bau dulu. Bau ni. Dia seorang kau, lelaki kat sini, mesti menang kan? Ini aduh, kita ada. Sedap? Kuih apa ni Rul? Kak Nur dah tahu. Kak Nur ada tahu Okey. Steady. Seterusnya. Dia foto miring Okey, kuih yang ketiga. Kita kasih kuih yang ketiga. Kak Ain boleh ambil yang putih jam ni. Okey. Siap. Okey. Kuih yang ketiga. Ada. Okey. Ni agak ini dulu. Okey. Ini kuih yang ketiga. Kuih yang ketiga. Tadi yang pertama dah. Cica dah kasih tadi manis. Dia dah tahu dia manis. Okey. Tu kedua dah ada, ni yang ketiga. Okey. Ni allergic. Allergic. Oh, dah tahu. Ada yang nak minum air sikit ke? Okey. Ada. Minum air sikit lah. Sial. My wife. Sazul cari my wife mana? Okey, Sazul nak air tau kat depan Ada kasih yang satu lain. Kasih mak dia punya. Nanti dia boleh kasih aku. Oh my god. Wow. Kuih yang keempat. Ingat kuih yang keempat. Pertama sudah, kedua sudah, ketiga sudah, keempat. Semua kuih modern nak kau kasih aku. Kuih modern. Kuih modern tak faham. Not tak faham. Alright.
Okey, kuih keempat sudah. Dia dengan confident ya. Dengan confident ya. Kak Non nampak. Dengan confident ya. Baik, terus. Oh, dia tak makan tengah tu, dia makan tepi memang dia tak rasa lah. Okey, lepas. Okey, yang nak buang kasih tahu angkat je kita taruh. Okey. Okey, kuih yang penghabisan. terakhir. Kuih yang penghabisan yang terakhir. Kuih terakhir. Kuih yang terakhir. Kena ingat Okey, ada tanda tangan. Kena ingat 1, 2, 3, 4, 5. Kuih yang terakhir. Kadang tahu kuih tapi urutan tu susah sikit Betul. Masa rasa dia semua sama tau. Semua hampir tutup mata dia rasa sama je. Tapi kalau orang boleh pegang, tahu kat mana, makan kat tengah, ada dah rasa dia. Abang Syazul okey, Abang Syazul Syazul tu Yang okey macam, tu. Ni lah. Main enjoy ya. Agaknya kuih tak sedap ke? Semua. Okey, dah simpan jangan tu. Nanti okey, siapa yang nak buang boleh kasih. Okey, buang kasih. Dah habis dah. Tadi tu yang kelima. Okey. Kejap. Belum lagi tu. Ada yang belum lagi kan? Dia tak boleh ada pegang tisu. Okey, kasih kita kuih. Pertama tu kuih apa? Tak boleh. Nanti yang lain nanti boleh. Oh nanti dia tahu kan? Okey, Okey, tak kita kena boleh. kasih surat lah, kasih dia tulis lah. Kasih tulis dulu. Okey, kasih dia tulis dulu. Jawapan dia. Dah nak ingat, dah Oi. makan nak kena ingat. Maju lah Cik Ami anak dengan Ya, Dengan confident ni. Sampai nak boleh lah. Thumbs up bagi dia. Tulis je. Kuih manis. Tak ada rasa. Kuih manis sangat. Kuih tunjuk. Ada nama? Tulis apa? Ada nama? Tak ada ni confident. Tak apa. Macam marah sangat. Kuih ni sedap tak sedap lah. Dengan itu kita akan umumkan pemenang bagi acara Teka Kuih. Betul? Okey. Jadi kita bukan hanya nak tanya kuih apa, tapi kita kena susunan dia betul. Susunan dia pun nak kena tepat. Daripada pertama siapa kasih kat kuih apa, kedua, ketiga. Okey, siapa yang rasa Syazul boleh menang? Tak, mana lelaki ni? Mana jantan-jantan? Okey, sedih. Siapa rasa Cik Ija boleh menang? Okey, di sana. Syazwana. Siapa rasa Syazwana boleh menang? Nampaknya semua boleh menang. Siapa rasa Kak Nur boleh menang? Kita kena belanja semua kuih ni. Buat. Terima kasih. Okey, siapa rasa Safia boleh menang? Okey, kita umumkan. Okey, jadi tempat pertama. Mula daripada bawah lah. Jadi yang kelima pun walaupun ada yang salah tapi tetap ada yang betul. Okey. Jadi kita tahulah sebenarnya orang yang nombor 5 ni nak rasa can je. Kita tak tahu sangat lah. Kita tak sangat. Okey, jadi yang kelima tu kita macam yang kelima kita macam Cik Ija. Cik Ija. Okey. Jadi tadi tu yang pertama tu kira Elmer London. Okey, kita boleh kasih answer dulu. Betul. Betul, kita boleh kasih answer dulu sekarang. Okey, boleh. Terima kasih Cik Ija. Terima kasih. Jadi yang pertama tu yang kita rasa tu adalah Elmer London. Yang kedua tu ialah Suji. Elmer London, lepas tu Suji Cik Ija. Yang ketiga tu Makmur. Yang keempat tu Tukar sama pasal anda rasa tepi makmur. Macam lebih kurang. Betul. Yang keempat tu kuih tart. Dan yang terakhir tu kuih bangkit. Kuih bangkit. Jadi sebenarnya dia tak membangkit dia semangat. Okey, seterusnya pemenang yang keempat, ketiga dan keempat. Okey, yang keempat yang ketiga ni sama. Mantap sama. Jadi
Terlebih dahulu panggil Kak Nun. Kak Nun. Ya, Kak Nun. Okay, kita orang satu ada peluang lah. Peluang. Peluang masuk, kita ada peluang satu. Kita sabar, kita relax lagi. Ladies first. Okey, yang ketiga. Okey lah, baca sendiri. Ini kue cik yang lain pula. Dia takkan baca sendiri. Dia kata, semua kue tujuh. Dan kali tahun depan, Kak Nun kena buatkan. Okey, seterusnya. Okey, yang kedua. Kita panggil Syazwana. Syazwana. Tadi dia main Baik, tepuk tangan dulu sekali. Ya. Dan of course. Dan of course. Main tak bukan lah kan. Selalu Mana? ekonomi. Dia nak dulu. Daripada teman-teman jadi juara. Betul. Teman-teman turun nak support. Okey. Baik, terima kasih Bapak semua. Terima kasih kepada semua pemenang. Apa pun kita nak rasakan nak nostalgia kuih-kuih yang ada